Semangat perpaduan dan sikap tolong-menolong terus menjadi kekuatan rakyat Malaysia merentasi warna kulit. Kisah berikut patut dijadikan teladan. Seorang ibu tunggal tanpa mengenal erti penat terus menyantuni golongan gelandangan. Kita ikuti laporan disediakan wartawan Vinsla Santiran. Cindy Yong atau lebih mesra disapa Mami Cindy menjadi tempat bergantung gelandangan di sekitar ibu negara. Kehadirannya disambut dengan panggilan penuh kasih sayang, Mami. Menceritakan detik susah dilaluinya sebelum ini, beliau sendiri hampir menjadi gelandangan bersama anaknya yang berusia 9 tahun pada 2020 selepas kerjaya sebagai pemandu pelancong terjejas akibat COVID-19. Mami Cindy nampak lebih ramai orang yang lebih susah daripada kami. Kenapa? Ada yang terpaksa tinggal di tepi jalan. Mereka adalah gelandangan. Jadi pada masa tu, Mami Cindy fikir mungkin saya boleh buat sesuatu bagi mereka. Jadi tidak payah mereka pun susah payah. Jadi memberikan mereka sedikit harapan. Melalui inisiatif Petaling Street Community Care, Cindy mula mengedarkan makanan dan keperluan asas tanpa mengira kaum serta agama. Mungkin berus gigi, ubat gigi, pencuci muka, tuala, sabun. Bukan saja makanan. Apa yang kami gunakan setiap hari sama juga mereka perlukan. Jadi Mami Cindy menjadikan kawan dan keluarga bagi mereka. Dari hari demi hari mereka akan menjadi lebih selesa dengan Mami. Lagipun dengan tu mereka pun menggelar Mami. Kerja kebajikan yang dilakukan Cindy membuka mata anaknya Letrialo yang melihat kehidupan daripada perspektif lebih luas. I feel very compassionate and I feel the kindness in my heart. Like I have to help these people. I have to help them. And they remember the kindness, and it doesn't matter what position you are in life, how many A's you get, people will remember your kindness. Kisah dua beranak ini membuktikan di sebalik mengejar kepesatan dan kemajuan negara, sifat kasih sayang dan hormat menghormati masih ada dalam kalangan kita sebagai rakyat Malaysia. Semangat sebenar Hari Malaysia bukan hanya diukur melalui kemeriahan perayaan. Sebaliknya terletak kepada kekuatan masyarakat berbilang kaum yang bangkit bersama, saling membantu demi memastikan tiada sesiapa yang terpinggir. Vinsla Santiran, TV3.